Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang dah lama tak update, yang saya kira ada 2-3 tahun juga lah kot saya tak upload konten baharu atas masalah kekangan kerja dan sebagainya lah. Jadi saya rasa terpanggil lah sebenarnya untuk nak kembali buat comeback, pasal dalam beberapa posting-posting saya di beberapa media sosial ramai yang bertanya, "Bang, bila nak buat konten baru? Bila nak buat konten baru?" Jadi saya rasa tak eloklah kalau saya menghampakan permintaan tersebut, dan saya akan usahakanlah mana yang saya mampu. Kebetulan sekarang saya tengah bercuti, jadi why not kita cuba isi masa yang ada itu untuk kita sama-sama berkongsi perkara-perkara yang menarik tentang industri gusti profesional. Sekali lagi, terima kasih kerana menyertai dan menonton, mengikuti siri Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah-kisah kontroversi dan juga bintang-bintang gusti kegemaran dan kegeraman anda. Baik, minggu ni kita nak bercerita tentang satu topik yang saya kira agak general lah, di mana macam kita tahu sekarang WWE ditayangkan di Netflix. Jadi usaha WWE meletakkan platform mereka di Netflix ini merupakan satu percubaan mereka untuk nak menyasarkan ataupun nak reach kepada penonton-penonton baharu lah, di samping penonton-penonton casual yang sedia ada macam kita. Tapi mungkin mereka juga berusaha untuk nak memperkenalkan WWE kepada mereka yang mungkin selama ni tak pernah menonton WWE dan kini dah ada di Netflix. Jadi bolehlah mereka mengikuti. Dan oleh kerana itu, mungkin ada peminat-peminat yang berminat untuk nak menyaksikan apakah agaknya beberapa perlawanan gusti yang menarik untuk mereka tonton. Di samping perlawanan-perlawanan yang sekarang kan, yang current era sekarang ni, Netflix era ni, mungkin ada beberapa perlawanan-perlawanan yang bertaraf legenda yang boleh kita recommendkan kepada mereka untuk mereka tonton, dan akan sekaligus menambahkan lagi minat mereka kepada gusti profesional. Jadi kita nak tengok apakah perlawanan-perlawanan menarik yang mungkin boleh ditonton, yang saya kira yang terbaik sepanjang zaman lah, di mana ia memang menjadi buah mulut peminat dari dulu, kini dan selamanya. Okey, perlawanan pertama yang saya rasa boleh diketengahkan, ini kita fokus pada perlawanan-perlawanan di WWE lah. Kalau sekiranya ada perlawanan di luar WWE yang boleh juga kita senaraikan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua boleh sama-sama titipkan di ruangan komen lah. Okey, ini hanya pendapat peribadi saya lah. Perlawanan pertama yang saya kira boleh dijadikan kaya ukur sebagai perlawanan yang paling terbaik lah pernah berlangsung adalah perlawanan di antara The Undertaker menentang Shawn Michaels di acara WrestleMania ke-25 tahun 2009. Okey, di mana perlawanan ini merupakan sebuah perlawanan yang menampilkan dua orang legenda pada ketika itulah, di mana Undertaker waktu ini memegang rekod 16-0 perlawanan, rekod kemenangan di WrestleMania. 16 kali lawan di WrestleMania tak pernah kalah. Dan Shawn Michaels pula berusaha untuk nak memecahkan dominasi tersebut. Maka beliau secara nekatnya telah memberikan cabaran kepada Undertaker untuk dalam satu perlawanan yang diberi nama The Streak menentang Mr. WrestleMania. Macam mana yang kita tahu tadi, macam saya sebutkan tadi, Undertaker ada rekod 16 kali kemenangan di WrestleMania, manakala Shawn Michaels pula merupakan seorang individu yang dikelar sebagai Mr. WrestleMania. Jadi pastinya pertemuan dua bintang ini sangat-sangat mencuri perhatian lah, di mana kedua mereka ini bukanlah asing, di mana mereka juga pernah dipertemukan beberapa kali sebelum itu. Contohnya dalam perlawanan pertama Hell in the Cell yang berlangsung di acara Bad Blood 1997, dan terus menjadi indikator kepada perlawanan-perlawanan Hell in the Cell lah. Jadi pertemuan mereka kali ini lebih kepada ego lah, di mana Undertaker nak mempertahankan streaknya dan Shawn Michaels pula berusaha untuk nak memecahkan rekod tersebut. Jadi merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengujakan untuk ditonton lah, terutama sekali di pentas WrestleMania. Dan WrestleMania pada tahun tersebut pula merupakan WrestleMania kali ke-25, suku abad, orang kata Jubli Perak kan. Jadi mesti nak ada sesuatu yang boleh menggamit perhatian penonton untuk acara WrestleMania tahun tersebut. Dan perlawanan ini menyaksikan banyak percubaan-percubaan, gerakan-gerakan menarik
di antara kedua-dua mereka. Shawn Michaels memang kita tahu seorang yang akrobatik, mampu terbang sana sini, dan menariknya Undertaker pun sama-sama mempamerkan aksi yang tidak kurang hebatnya, terbang sana terbang sini, dan banyak finishing yang berlangsung dalam perlawanan ini, give and force, bertolak, bertarik tolak dan sebagainya. Ada beberapa finishing yang berjaya di counter. Jadi merupakan suatu perlawanan yang kalau kata era ini macam ibarat kita menonton NXT ataupun AEW lah, di mana sekadar satu finisher saja tidak mencukupi, memerlukan beberapa lagi gerakan-gerakan untuk menumbangkan pihak lawan. Dan ternyata Undertaker mengekalkan rekod kemenangannya di acara ini, di mana Shawn Michaels tewas, tapi ia terus menjadi sesuatu yang disebut-sebut sehingga kan perlawanan kemuncak WrestleMania tahun 2009 itu menyaksikan Triple H dan Randy Orton terpaksa struggle untuk nak, orang kata, cool down momentum yang dicipta oleh Shawn Michaels dan Undertaker dalam perlawanan di acara WrestleMania ke-25 itu. Perlawanan kedua yang saya rasa saya boleh suggestkan untuk anda tonton adalah perlawanan di antara Bret the Hitman Hart menentang Stone Cold Steve Austin di acara WrestleMania 13 pada tahun 1997. Ini merupakan satu lagi perlawanan yang epik, di mana kalau kita tahu Stone Cold menyertai WWE pada tahun 1996 dan mencipta momentum yang sangat laju lah, sehingga kan berjaya bergelar juara ataupun pemenang kepada kejohanan King of the Ring tahun 1996. Austin 316 lah, just whip your ass kan. Siapa lagi yang ingat slogan ataupun quote yang disebut oleh Steve Austin pada ketika itu. Dan ia sekaligus menyebabkan timbulnya ataupun merebaknya fenomena Austin 316, sehingga Austin yang waktu itu merupakan seorang yang masih lagi dianggap heel ataupun berwatak jahat, antagonis, tapi menjadi ataupun mencuri perhatian peminat sehingga menjadi kegemaran para peminat daripada ketika itu kerana sifatnya yang rebel, suka memberontak, tak patuh, tak ikut peraturan dan sebagainya. Dan akhirnya pada tahun tersebut juga Bret Hitman Hart tewas kepada Shawn Michaels di acara WrestleMania 12 dalam perlawanan Iron Man tu kan, yang menyaksikan Shawn Michaels menang kejuaraan WWE dan Bret tewas. Perlawanan sejam lebih tu menyebabkan selepas perlawanan itu Bret Hart terpaksa berehat sekejap, terpaksa ambil cuti sekejap lah kot. Dan Austin mengambil kesempatan itu untuk mencabar Bret Hart dari sehari ke sehari, dan menyebabkan Bret Hart rasa tak senang duduk lah di atas cabaran yang dilemparkan oleh Austin pada waktu itu. Dan akhirnya mereka dipertemukan di acara Survivor Series 1996, di mana pada waktu itu Bret Hart menang lah. Dan pertelingkahan, persengketaan mereka itu berterusan sehingga masuk ke tahun 1997, di mana Bret Hart dan Steve Austin menjadi dua pemenang tunggal, bukan dua pemenang, dua individu, dua pengurusi tunggal yang masih tinggal di gelanggang. Dan akhirnya Austin yang memenangi Royal Rumble tahun 1997 itulah. Dan ia terus memuncak dia punya pertelingkahan ini di acara Final Four selepas itu, dan akhirnya mereka berdua dipertemukan di acara WrestleMania 13 dalam perlawanan submission. Dan perlawanan ini memerlukan kedua-dua mereka perlu membuatkan lawan mereka itu mengaku kalah lah. Dan ia telah diadili perlawanan ini oleh bekas juara UFC pada ketika itu, iaitu Ken Shamrock, the world's most dangerous man waktu itu kan. Okay? Dan menarik perlawanan ini kerana di samping aksi teknikal dan aksi-aksi brawling yang ditunjukkan oleh Austin dan Bret Hart, kita dapat saksikan berlaku double turn dalam perlawanan ini. Macam yang kita tahu, pada waktu itu Bret Hart merupakan berwatak baik lah, babyface, dan Stone Cold Steve Austin pula merupakan watak jahat ataupun heel. Jadi pada satu ketika bila mana Austin ini yang terkenal dengan sikap yang enggan ataupun susah nak mengaku kalah, telah pun dikunci melalui gerakan sharpshooter oleh Bret Hart sampai berdarah-darah kan, sehingga akhirnya Austin pengsan. Walaupun beliau secara teknikal tidaklah mengaku kalah, tapi kerana beliau pengsan, tak dapat menjawab pertanyaan ataupun tak mendapat respon daripada pengadil, maka Ken Shamrock memutuskan bahawa Bret Hart menang dalam perlawanan ini. Dan menariknya, pasca perlawanan, penonton pula mula mengebu Bret Hart dan memberikan sorakan kepada Stone Cold Steve Austin. Dan menariknya, ia berlaku double turn dan menjadi transisi kepada perubahan watak, di mana Bret Hart mula menjadi jahat selepas itu,
dengan menubuhkan Hart Foundation dan sebagainya, mengutuk peminat-peminat di Amerika, mengagungkan Canada. Manakala Stone Cold pula, walaupun masih kekal dengan image status quo-nya itu, dia tak kata dia baik, dia tak kata dia jahat, tapi tetap mendapat perhatian peminat, dan Stone Cold terus mengorak langkah menjadi salah seorang bintang paling hebat dalam sejarah WWE di lewat tahun 1990-an tersebut. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang menarik, dan Bret Hart pun pada start daripada tahun 1997 tu pun dah mula menunjukkan hint-hint yang beliau dah mula nak jadi jahat kan. Jadi tak siapa sangka bahawa Bret Hart yang selama ini merupakan individu yang menjadi kegemaran rakyat jelata boleh bertukar watak dan menjadi jahat kan. Jadi tak ada yang mustahil dalam Gusti ni kan. Contoh macam John Cena sekarang lah kan. Siapa sangka boleh jadi jahat, tapi orang kata satu benda yang tak mustahil boleh berlaku, dan itulah yang berlaku dalam perlawanan Bret Hart versus Stone Cold Steve Austin di acara WrestleMania ke-13 tahun 1997. Boleh ikuti perlawanan ini Perlawanan ketiga pula masih lagi melibatkan Stone Cold Steve Austin. Kali ini di acara WrestleMania X7 tahun 2001. Kali ini beliau sebagai pencabar kejuaraan WWE, di pemenang tahun Royal Rumble tahun tersebut, tahun 2001 itu, dan Stone Cold mendapat kelayakan untuk menjadi pencabar utama bagi kejuaraan WWE atau WWF pada ketika itu dengan menentang The Rock di acara kemuncak WrestleMania ke-17 tahun 2001 ini. Dan perlawanan ini memang menarik di mana pada ketika ini dia merupakan perlawanan babyface versus babyface. Dua-dua merupakan pujaan peminat waktu itu. Dan macam kita tahu, lewat tahun 2000, Stone Cold Steve Austin direhatkan sebentar kerana kecederaan, dan pada ketika itulah nama The Rock terus melonjak dan terus dibawa sebagai bintang utama di WWE, sehinggalah Austin kembali dan menjadi pencabar. Dan perlawanan ini juga berlaku plot twist yang tidak dijangka. Sebelum kita bercerita tentang flow perlawanan ini, apa yang menarik adalah video package antara perlawanan The Rock dan Stone Cold ini juga sangat menarik. Pada ketika itu WWE menggunakan lagu tema My Way oleh Limp Bizkit. Dia punya flow, dia punya penceritaan dalam video package kan, dalam teaser perlawanan ini memang sangat-sangat kena kan. Jadi sangat menarik untuk ditonton. Dan WrestleMania 2001 ni juga menariknya adalah WrestleMania di mana berlakunya ketika pasca pembelian WCW oleh WWE ataupun WWF Vince McMahon pada waktu itu. Jadi peminat sangat teruja. Dan saya masih ingat lagi pada waktu itu utusan Malaysia masih lagi menyiarkan berita Gusti, dan sebaik saja berita tentang pembelian WCW oleh pesaingnya WWF pada ketika itu, dah ada mula cakap-cakap mengatakan bahawa perubahan bakal berlaku di acara kemuncak WrestleMania. Instead of Stone Cold lawan The Rock, mungkin akan berlaku Fatal 4-Way, di mana penyertaan Scott Steiner, juara WCW, dan juga Booker T, Scott Steiner dan juga Booker T yang merupakan juara WCW pada waktu itu, kerana dua-dua memegang kejuaraan WCW dan WWE, kedua-dua kejuaraan dunia kan. Jadi adalah macam rumours, tapi tak menjadi kenyataan kerana masa tu pun baru seminggu kot. Jadi mungkin tak sempat nak diubah storyline tersebut, maka dikekalkan perlawanan itu antara Stone Cold dan The Rock. Menariknya, macam saya katakan tadi, berlaku plot twist dalam perlawanan ini. Perlawanan ini memang menarik, di mana akhirnya kita saksikan Stone Cold Steve Austin berpaling tadah dengan bersekongkol dan juga sanggup menjalin kerjasama dengan Vince McMahon, yang pada awalnya pada malam itu bertarung dengan Shane McMahon dalam perlawanan bapa lawan anak kan. Dan tak disangka-sangka Stone Cold sanggup bersekutu dengan bekas musuh ketatnya Vince McMahon dan menumbangkan The Rock pada malam tersebut. Juga satu perlawanan yang sangat menarik. Dia punya flow of the story itu juga sangat cantik, dan saya pasti anda akan rugi kalau tak menyaksikan perlawanan di antara Stone Cold Steve Austin menentang The Rock di acara WrestleMania X7 tahun 2001. Apa lagi perlawanan menarik yang boleh kita kongsikan? Okey, kalau sebut tentang perlawanan yang ganas, ni kita cerita tentang WWE tuan-tuan. Tak ada cerita tentang WCW ke ECW ke CZW ke. Okey, jadi keganasan WWE ini memanglah tak boleh nak dibandingkan dengan promotion-promotion luar kan, kerana WWE ini is public company kan, public listed company. Jadi dia banyak hati nak dijaga. Tapi even tu, walaupun begitu, pada tahun 1998 kita dikejutkan dengan satu perlawanan yang saya kira sangat memberikan impak dan terus diingati sehingga hari ini, iaitu perlawanan di antara The Undertaker menentang Mankind dalam perlawanan Hell in a Cell tahun 1998. Perlawanan ini dia taklah berdurasi lama, tak banyak action, tak banyak cerita,
Dia punya backstory pun macam orang kata just nak fill in saja, tak ada apa sangat. Macam kita tahu Stone Cold, Mankind dan Undertaker memang dah bermusuh daripada awal tahun ada 1996 lagi kan. Sampailah Mankind bertukar watak dan sebagainya, dan kali ini beliau beraksi sebagai Mankind instead of Cactus Jack ke, instead of Dude Love ke, dalam perlawanan Hell in a Cell. Benda ni saya dah pernah bincangkan sebelum ni, tapi saya just nak highlightkan lah perlawanan ini, di mana ia berlangsung bukan Hell in a Cell, tapi sebaliknya Hell on a Cell. Mereka bertarung di atas gelanggang, dan pastinya kalau anda yang dah menonton akan masih teringatlah babak di mana Undertaker menghumban Mankind jatuh ke bawah kan. Dan perlu diingat pada perlawanan ini sebenarnya Undertaker juga sedang mengalami kecederaan kaki, kecederaan buku lali. Jadi kalau kita perasan dalam perlawanan ini, Undertaker terdengkat-dengkut masa masuk ke gelanggang. Dan mereka dah pun berbincang perkara inilah, bagaimana flow perlawanan ini, kerana Mick Foley dia nak jadikan perlawanan itu sebagai sesuatu yang dikenang-kenang. Walaupun beliau ni tak adalah rupa paras yang handsome, badan yang berotot kekar dan sebagainya, tapi apa yang dia boleh buat bagi nak membuatkan penonton berasa wow kan. Dan ternyata apa yang diusahakan oleh Mick Foley itu, oleh Mankind itu, menjadilah. Dan saya bersangka setelah dihumban lebih daripada 20 kaki daripada puncak gelanggang, beliau masih lagi mampu untuk menjang perlawanan sampailah kena choke slam, tembus daripada atas ke bawah, atas baku tekan dan sebagainya. Ia merupakan satu yang mengejutkan lah, kerana WWE tak pernah lagi menghidangkan perlawanan se-ekstrim ini, tapi itulah yang berlaku. Sampaikan Vince McMahon ketika di belakang tabir ada menyebut kepada Mick Foley, "Mick, aku hargai apa yang kau lakukan untuk syarikat ini, tapi tolonglah jangan buat lagi benda ni. Kerana kalau berlaku apa-apa, kalau Mick Foley lumpuh kekal ke, cacat kekal ke, ataupun mungkin hilang nyawanya ke kan, akan menjadi masalah." Tapi itulah yang cuba dilakukan oleh Mick Foley, dan ternyata ia satu cubaan yang sangat berkesan, sehinggalah pasca acara itu WWE mula dapat naik sedikit demi sedikit menyaingi pesaing mereka di WCW. Dan kita boleh patut berterima kasihlah kepada Mick Foley kerana menghidangkan perlawanan Hell in a Cell yang sangat Jadi kepada anda semua yang masih belum menonton perlawanan ini, boleh cuba-cuba cari King of the Ring 1998 dan saksikan perlawanan yang simple tapi sangat padu antara Undertaker dan Mankind. Okey, daripada Attitude Era kita beralih pula ke ke PG Era. Sebab kata PG Era tak ada perlawanan yang menarik kan. PG Era pun ada juga beberapa perlawanan yang tak kurang hebatnya. Contohnya di perlawanan di acara Money in the Bank tahun 2011 di antara John Cena dan CM Punk, yang kedua-duanya mendakwa mereka adalah WWE Champion. Mereka adalah juara WWE. Macam yang kita ingat, tahun 2011 itu CM Punk muncul dengan segmen pipe bombnya yang terus diingati sehingga hari ini, menyatakan ketidakpuasan hatinya terhadap apa yang berlaku. John Cena pula masa itu kekal dengan status quo-nya sebagai bintang paling kuat di WWE. Superman tak pernah kalah, susah nak dikalahkan, berit talent-talent lain. Jadi dia macam seolah-olah mengangkat orang cakap apa, foundation reality itu dalam perseteruan inilah. Dan CM Punk juga mengatakan bahawa dia akan meninggalkan company itu dengan membawa kejuaraan WWE itu kan. Dan ia merupakan sesuatu yang menarik lah, kerana kita dapat saksikan yang siapa sebenarnya juara WWE pada waktu itu, dan peminat pun mengangkat CM Punk. CM Punk punya nama pun waktu ni sangat-sangat orang kata apa, meletup lah dengan feuds begini. Dan ultimately CM Punk memenangi perlawanan ini. Dan kalau kita ingat, dia pernah menyimpan bengkong kejuaraan WWE spinner itu di dalam peti sejuk rumahnya kan. Jadi tak orang kata tak rugi kalau anda cuba untuk menonton perlawanan ini. Dia punya storyline ni kan, macam mana build up antara dua bintang utama WWE. CM Punk cuba untuk nak menghapuskan atau meruntuhkan tembok kekuasaan John Cena dalam perlawanan Money in the Bank 2011, sehingga Cena pada waktu itu juga mendapat boo dan sebagainya daripada penonton, dan penonton lebih terarah untuk menyokong CM Punk. Boleh anda saksikan CM Punk menentang John Cena dalam acara Money in the Bank 2011. Okey, tadi kita dah cerita beberapa perlawanan lelaki dalam pelbagai era. Tak adil lah kalau kita tak cerita tentang perlawanan yang
melibatkan wanita pula kan. Wanita juga banyak menghasilkan perlawanan-perlawanan hebat, dan salah satu yang boleh kita berikan perhatian adalah perlawanan NXT Takeover Brooklyn yang berlangsung pada tahun 2015, di mana Sasha Banks menentang Bayley bagi merebut kejuaraan wanita NXT. Perlawanan ini membuka mata ramai pihak, sehinggakan NXT punya level waktu ini sangat-sangat jauh meninggalkan penggusti-penggusti di main roster kan. Saya taklah ikut NXT sangat, tapi pada waktu ini memang ramai yang kata NXT waktu ini memang power lah. Okey, dan Sasha Banks cuba untuk menidakkan keupayaan Bayley. Macam kita tahu, dia ada 4 horsewomen kan. Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks dan juga Bayley. Jadi sebenarnya Sasha Banks dan Bayley ini merupakan sahabat baik lah. Jadi bila mana dua sahabat baik dipertemukan dalam satu gelanggang, chemistry di antara mereka itu pastinya dapat menghasilkan satu perlawanan yang sangat memorable dan sangat memberi impact lah. Dan ia merupakan sebuah perlawanan Iron Woman selama 30 minit, dan perlawanan ini menjadi titik tolak kepada Divas Revolution di WWE, sehingga kan pada tahun 2016 kejuaraan Diva dibersarakan dan WWE terus memberi fokus untuk membangunkan lagi division wanita hasil daripada usaha daripada 4 mereka ni lah, terutamanya Sasha Banks, Charlotte Flair, Becky Lynch dan juga Bayley. Jadi satu perlawanan yang sangat hebat sehingga dia mampu menjadikan kedua bintang ini sebagai bintang yang otai pada waktu ini, dan menjadi orang kata indikator kepada satu perlawanan wanita yang hebat yang susah untuk ditandingi oleh mana-mana perlawanan lain. Boleh cuba saksikan Sasha Banks menentang Bayley di acara NXT Takeover Brooklyn tahun 2015. Okey, itu kita cerita tentang banyak perlawanan ekstrim, perlawanan puncak WrestleMania. Macam mana pula kalau perlawanan teknikal? Perlawanan teknikal ni biasanya agak membosankan lah, kerana mereka saling kunci-mengunci, ala-ala macam perlawanan di MMA kan, UFC dan sebagainya. Tapi ada juga perlawanan teknikal yang tak kurang hebatnya dan menjadi sesuatu yang kekal diingati sehingga hari ini. Sebagai contoh, saya boleh berikan kepada anda perlawanan di antara Chris Benoit menentang Kurt Angle bagi merebut kejuaraan WWE di acara Royal Rumble 2003. Macam kita tahu, pada tahun 2002 mereka berdua pernah dipertemukan. Bukan, 2002 ke? 2001 tak silap saya, Kurt Angle dan Chris Benoit dipertemukan. Tapi kali ini mereka dipertemukan semula, di mana Chris Benoit telah mencabar Kurt Angle untuk merampas kejuaraan WWE yang dipegang oleh Angle waktu itu. Dan macam kita tahu, kedua-dua mereka ni sangat lasak, sangat keras, sangat susah nak kalah. Dan itulah yang dapat disaksikan dalam perlawanan ini. Sangat-sangat teknikal tetapi begitu menghiburkan, dan tak mustahil lah, kerana mungkin daripada perlawanan ini menyebabkan nama Chris Benoit itu dinaikkan, diberi push selepas itu, sehinggalah beliau memenangi Royal Rumble 2004 dan akhirnya memenangi kejuaraan dunia di acara WrestleMania ke-20 pada tahun 2004, tahun yang sama. Jadi tak mustahil kalau kata pandailah seseorang penggusti itu untuk membawa match itu ke satu tahap yang seterusnya, maka perlawanan submission itu bukan merupakan alasan lah, mana walaupun saling kunci-mengunci tapi ia tetap mampu untuk memberikan impak dan juga memberikan kesan yang sangat mendalam kepada penggusti. Sayang sekali nama Chris Benoit telah pun terpadam daripada sejarah WWE, jadi mungkin susah untuk peminat-peminat baharu untuk nak find out tentang betapa hebatnya Chris Benoit ini. Jadi kalau nak tengok salah satu kehebatan Chris Benoit, boleh menonton perlawanan Chris Benoit menentang Kurt Angle di acara Royal Rumble 2003. Okey, sebenarnya ada banyak lagi lah perlawanan hebat yang boleh kita share, tapi saya rasa cukup setakat ini dulu. Mungkin ada juga perlawanan di luar WWE untuk mereka-mereka yang nak cuba perlawanan yang non-WWE kan. Di AEW pun banyak sebenarnya, ataupun di New Japan, contohnya macam perlawanan Kazuchika Okada menentang Kenny Omega tahun 2018 di acara NJPW Dominion. Jadi ini semua antara contoh-contoh perlawanan yang hebat yang mungkin anda boleh cuba saksikan. Dan kalau kata anda ada cadangan perlawanan-perlawanan hebat yang mungkin anda boleh suggest ataupun anda boleh recommend kepada rakan-rakan yang baru-baru nak menonton itu, boleh juga titipkan di ruangan komen. Okey, jadi saya rasa cukup dulu setakat ini. InsyaAllah dalam masa yang sama, masa akan datang, kita akan cuba bongkar dan membedah cerita-cerita lain pula tentang Gusti Profesional. Jadi kepada anda semua yang baru menonton Gusti Profesional, welcome to the club. Okey, selamat menyertai Gusti Profesional. Ingatlah bahawa walaupun Gusti itu sering dipandang enteng, tapi
sedarlah bahawa Gusti itu ada keindahannya dan kekuatannya tersendiri. Jadi jangan malu untuk bergelar seorang peminat Gusti. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sudah menonton. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita berjumpa lagi. Jumpa lagi di episode Dah Gusti yang akan datang. Majulah Gusti untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.